Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya Abdul Fattah bin Abdul Ghaffar, graduan kuliah perubatan Universiti Al-Azhar, merangkap penulis buku Madinah, buku panduan ziarah yang mana buat pertama kalinya diterbitkan oleh peringkat perubatan syariah Al-Azhar. InsyaAllah pada kali ini saya akan terangkan sikit sebanyak berkaitan buku ini. Baiklah, saya mulakan dengan isi kandungan dalam buku ini. Mana yang para penonton boleh lihat, dalam buku ini kami letakkan adanya mukadimah, adanya keharusan menziarahi kubur, ada adab dalam Masjid Nabawi di kota Madinah, kemudian keistimewaan Masjid Nabawi, adanya Raudhah Syarifah, mimbar Rasulullah dan sebagainya. Kemudian tempat-tempat yang diziarahi sekitar Madinah, adanya Jantung Baqi', pergi-pergi, masjid-masjid. Yang terakhir saya kami letakkan berkenaan dengan cerbisan ringkas berkenaan pengenalan baginda sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya mulakan dengan bahagian yang pertama, iaitu berkenaan dengan keistimewaan Masjid Nabawi. Antara perkara yang menarik berkenaan buku ini adalah kami meletakkan gambar rajah tentang Masjid Nabawi yang istimewa. Mana yang para penonton dapat lihat, ia ini merupakan sempadan Raudhah Syarifah. Kemudian yang di luar ini pula merupakan sempadan juga had berkenaan dengan Masjid Nabawi sewaktu pembinaan pada tahun pertama Hijrah. Kemudian pada tahun 7 Hijrah berlakunya pembesaran selepas perang Khaybar. Kemudian di bahagian hujung sekali kita dapat lihat ini adalah pembesaran sewaktu zaman Sayyidina Umar. Ini adalah pembesaran sewaktu zaman Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Yang terakhir adalah pembesaran sewaktu zaman Al-Walid bin Abdul Malik. Dalam bahagian ini juga kami meletakkan gambar berkenaan dengan tiang, yang mana kalau kita dapat lihat ini adalah tiang penanda Masjid Nabawi yang asal, itu yang dibina pada tahun 1 Hijrah. Kalau kita dapat lihat dalam mahat ataupun sempadan Masjid Nabawi yang asal, kesemua tiang adalah bentuk sedemikian. Ada jalur yang menegak, kemudian terdapatnya kerawang bunga pada bahagian tengah. Kemudian saya juga suka untuk terangkan berkenaan dengan tiang-tiang yang menarik yang terdapat dalam Masjid Nabawi, terutamanya di dalam Raudhah Syarifah. Antara tiang istimewa ialah antara yang dipanggil sebagai tiang mukhallaqah, itu yang mana dia bersandar rapat dengan mihrab baginda sallallahu alaihi wasallam. Antara ini ialah tiang uswanah Sayyidatina Aisyah. Kemudian tiang taubah, kemudian tiang sarir, kemudian tiang haras dan sebagainya. Baik, bahagian yang kedua yang saya ingin terangkan adalah berkenaan dengan keistimewaan ataupun perkara-perkara yang ataupun tempat-tempat yang harus diziarahi yang berada di luar Madinah. Antara yang paling besar sekali adalah Jannatul Baqi'. Okay, kalau kita lihat, kalau kita pergi Madinah Jannatul Baqi' pada hari ini, tiadanya papan tanda berkenaan sahibul maqam di tempat sekian-sekian. Namun dalam buku ini kami letakkan peta daripada hasil nukilan daripada guru kami, itu Ustaz Muhadir Haji Zur Hafizahullah Ta'ala, yang mana setelah minta izin kami letakkan peta ini di dalam buku ini. Antara tempat lain yang boleh diziarahi adalah Masjid Sayyidina Abu Bakar, Masjid Musalla, Masjid Sayyidina Umar, kemudian berkenaan dengan Uhud, Bukit Uhud, perigi-perigi yang menarik di dalamnya, dan juga tempat-tempat yang menarik lah yang mana kami telah sediakan dalam buku ini. Yang terakhir sekali yang ingin saya terangkan adalah berkenaan dengan cerbisan pengenalan tentang baginda sallallahu alaihi wasallam. Sangat kurang menarik apabila kami menerangkan tentang keistimewaan tempat tanpa menerangkan tentang bagaimana istimewanya tempat tersebut tanpa adanya sahibul makan. Itu dalamnya adanya nasab baginda sallallahu alaihi wasallam, kelahiran baginda dan sebagainya. Dan ini adalah buku muka belakang buku yang bakal diterbitkan ini, mana kami meletakkan kalam guru kami, iaitu Syekh Rifat Fauzi hafizahullah taala. Kemudian secara ringkas berkenaan isi kandungan buku ini. Yang terakhir adalah cerbisan kalam Imam Ghazali berkenaan dengan adab-adab yang sepatutnya kita laksanakan ketika berada di dalam Masjid Nabawi. Okay, baik, yang terakhir sekali saya menyuruh kepada para penonton bersama-sama mendapatkan buku ini dengan segera mungkin, dengan mendaftar ataupun tekan di link ataupun di pautan yang terdapat dalam page rasmi Perubatan Syariah Al-Azhar. Moga-moga dengan buku ini dapat memudahkan para penonton untuk menuju ataupun untuk menziarahi kota Madinah, kota yang disayangi oleh baginda sallallahu alaihi wasallam juga kita semua. Wallahu a'lam. Ya Rasulullah wa qudwatana lan nad'al gharba yudannisuna lan narda abadan dhillatana ya Rasulullah.